suggest keyboard pula untuk iPad mini 7 kalau boleh. Okey, untuk keyboard saya sarankan dapatkan keyboard yang saya tengah gunakan sekarang ni. Saya suka dengan keyboard ni. Okey. Ini adalah iPad saya. iPad mini 7 ataupun sebarang iPad yang you all guna pun boleh saja, tak ada masalah. iPad ke phone ke, sebab dia boleh connect dengan 3 device serentak. Okey, dan dia boleh tukar-tukar mode. Nak tukar sini, lepas tu kita buat kerja dekat phone pula, kita boleh tukar ke phone pula menggunakan Bluetooth dia. Okey, ini adalah keyboard daripada Goju Dog. Cantik sangat. Siap ada mousepad lagi ataupun trackpad. Mula-mula kita onkan dahulu dan dapat lampu ni. Lampu ni yang menariknya kita boleh tukar-tukar tau. Dia ada button kat sini lampu. Ni button ni kita tekan, ni keluar lampu lain. Tekan. Oh, RGB dia memang cantik-cantik lah. Ada yang banyak warna macam ni lagi. Memang cantik. Okey, saya buka note Okey. Dan saya tak tekan apa-apa pun. Nampak tak? Oh, mantap. Okey, enter mana enter? Enter. Okey. Okey, dia punya mousepad dia pula mousepad dia pula. Kita try. Nampak tak? Tu, ada mouse. Mantap. Okey. So guys, daripada Goju Dog memang sangat cantik. Nak pegang mana? Link dekat bawah. Tekan je. Lepas tu boleh terus check out.